Pernah tak anda terfikir macam mana Jepun, sebuah negara yang hebat, boleh terjebak dalam Perang Dunia Kedua? Hari ni, kita akan lihat kisah ni dari satu sudut yang berbeza. Kita akan anggap semua ni macam satu permainan strategi yang besar di mana Jepun membuat satu pertaruhan yang mengubah segalanya. Okey, cuba bayangkan macam ni. Jepun ni macam seorang pemain dalam satu permainan video. Matlamat utama dia jadi bos ke Asia. Analogi inilah yang akan jadi kunci untuk kita faham setiap langkah, setiap keputusan yang diorang buat lepas ni. Okey, babak pertama, mula jadi player besar. Semuanya bermula dengan satu cita-cita besar Jepun, iaitu untuk menguasai jiran gergasi dia, China. Baik, apa yang menarik tentang strategi awal Jepun ni? Lepas je diorang menang Perang China-Jepun pertama, diorang mula rasa seronok kembangkan kuasa. Lepas tu, masa Perang Dunia Pertama, bila semua kuasa Eropah tengah sibuk bergaduh sesama sendiri, Jepun nampak peluang. Cerdik kan? Diorang terus rampas macam-macam wilayah. Tapi, ada satu masalah besar. Diorang ni lebih fokus kumpul tanah, tapi lupa nak bina ekonomi yang kuat. Kiranya macam beli banyak lot tanah, tapi tak bina rumah langsung. Kita masuk babak kedua. Ambil peluang dan buat drama. Bila semangat kebangsaan orang China mula naik, Jepun rasa tergugat. Jadi, diorang tahu diorang kena buat sesuatu dengan cara cipta sikit drama dekat Manchuria. Jadi, Jepun pun serang Manchuria. Lepas tu, diorang tubuhkan satu benda yang kita panggil negara boneka atau puppet state. Apa benda tu? Senang cerita, atas kertas, ia nampak macam negara baru yang merdeka, nama dia mencukuh. Tapi hakikatnya, Jepun yang pegang remote control. Analogi ni memang terbaik untuk faham konsep negara boneka. Manchukuo ni ada pemimpin sendiri, ada bendera sendiri, tapi semua keputusan penting, semua arahan datang dari Tokyo. Satu langkah yang sangat licik kan? Dapat kawal semua sumber tanpa nampak macam penjajah secara terang-terangan. Mestilah dunia antarabangsa tak duduk diam je kan? Liga Bangsa-Bangsa, kira macam PBB zaman dulu, siasat dan terus kutuk tindakan Jepun ni. Agak-agak apa Jepun buat? Dengan selamba, diorang seolah-olah cakap, oh macam tu kah? Kalau macam tu, kami keluarlah. Dan terus tinggalkan Liga Bangsa-Bangsa. Ini satu isyarat jelas, Jepun takkan tunduk pada sesiapa. Masuk babak ketiga, perang dan mula kumpul musuh baru. Dari sini, keadaan jadi makin tegang. Tahun 1937, ada satu insiden kecil je dekat Jambatan Marco Polo. Tapi insiden tu terus mencetuskan perang besar-besaran dengan China. Permainan yang Jepun main ni dah bertukar jadi perang betul dan secara tak langsung, diorang mula cari musuh baru. Ya, inilah dia. Dengan menyerang China habis-habisan, Jepun sebenarnya tanpa sedar dah mula cari pasar dengan pemain yang lagi besar. Amerika Syarikat dan Britain yang ada banyak kepentingan ekonomi di China mula pandang Jepun ni sebagai satu ancaman yang serius. Jepun pun tahu takkan boleh lawan sorang-sorang. Logik dia senang je. Kalau nak bergaduh, kena ada geng kan? Jadi, diorang pun bentuk satu pakatan dengan dua lagi kuasa yang tengah naik masa tu, Jerman dan Itali. Maka lahirlah kuasa paksi. Dan sekarang kita sampai ke babak keempat, bahagian paling penting dalam cerita ni. Plot twist, isu minyak. Di sebalik semua keberanian dan rancangan besar Jepun ni, rupa-rupanya diorang ada satu kelemahan yang sangat-sangat kritikal. Minyak, ya, minyak. Semua jentera perang Jepun, kapal terbang, kapal perang, kereta kebal, semua tu perlukan minyak untuk jalan. Dan cuba tengok carta ni, agak-agak dari mana datangnya 80% bekalan minyak diorang. Ya, 80% datang dari Amerika Syarikat. Ironik kan, negara yang sama yang dah mula jadi musuh diorang. Dan inilah yang terjadi. Amerika Syarikat dah tak tahan dengan Jepun. Jadi diorang buat satu langkah drastik. Diorang sekat sepenuhnya ekspor minyak ke Jepun. Zap, terus potong. Tiba-tiba, jentera perang Jepun yang hebat tu berisiku jadi besi buruk je. Jadi, Jepun dah terkepung, dah terperangkap. Tanpa minyak, empire yang diorang impikan tu akan hancur. Habis tu, apa rancangan diorang sekarang? Apa lagi pilihan yang ada? Logik diorang jadi sangat mudah. Kalau tak boleh beli minyak, kita ambil minyak. Jadi Jepun terus alihkan perhatian ke Asia Tenggara, terutamanya Hindia Timur Belanda yang kita kenal sebagai Indonesia hari ini. Kenapa? Sebab kawasan tu sangat kaya dengan minyak dan getah. Dan kita pun sampai ke babak terakhir. Babak kelima, langkah all-in terakhir.
Disebabkan terdesak, Jepun terpaksa buat satu pertaruhan habis-habisan yang akan tentukan nasib diorang, iaitu jalan menuju ke Pearl Harbor. Untuk menghalalkan tindakan diorang, Jepun lancarkan satu propaganda yang hebat, Sfera Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Slogan dia memang sedap didengar, Asia untuk orang Asia. Kononnya nak bebaskan Asia dari penjajah Barat. Tapi realitinya sangat berbeza. Diorang datang macam penyelamat, tapi gaya dan tindakan diorang sebiji macam penjajah juga. Pada tahap ni, Jepun berdepan dengan satu dilema yang mustahil. Amerika bagi syarat, kalau nak minyak balik, kena undur dari China. Tapi bagi Jepun, kalau undur dari China itu bermakna hilang segala-galanya. Hilang sumber, hilang kuasa, hilang maruah sebagai abang besar di Asia. Jadi bagi pemimpin tentera Jepun masa tu, mengalah dan berundur sama sekali bukan pilihan. Jadi, dengan pilihan yang dah tak ada, Jepun ambil keputusan untuk lancarkan serangan mengejut ke atas Pearl Harbor dengan harapan untuk melumpuhkan armada Pasifik Amerika. Kita kembali semula kepada analogi permainan kita tadi. Pemain yang bercita-cita nak jadi bos ni, dalam usahanya yang terdesak mencari sumber, akhirnya terlanggar seorang pemain yang jauh lebih besar, Amerika. Dan dari situlah permainan strategi ini bertukar menjadi satu perang dunia yang dahsyat. Satu pertaruhan yang mengubah segalanya.